Apakah amalan paling mudah nak bersihkan hati kita? Hati kita kotor. Nah, waqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh untung bertuah, menanglah orang yang bersihkan hati. Rugi sungguh orang biarkan hatinya kotor berkarat. Nah, maka kalau kita exhaust Honda Cup berkarat, auto show gonyoh. Nah, gonyoh. Nombor satu sekali obat gonyoh kilat ya, ialah istighfar. Istighfar. Kita ni orang awam. Siapa sini orang khawas? Siapa ahli sufi sini? Tak ada lah kalau mengaku kutumbuk atau muka. Faham lagi? Kita ni orang awam, okey? Orang cap-cap ayam saja. Orang awam ni jangan kurang sehari 300 kali istighfar. Itu guru-guru saya bagi tahu. Okey? 300 istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau pergi kedai tasbih, beli yang 300. Kalau Malaysia ni rasa payah. Indonesia senang. Kita pergi kedai tasbih, dia tanya bapak mau yang berapa? 300, 1000, 7000. Kita yang 100 tu lah nak. Beli yang 300. Ada panjang ni. Nah, bubuh dalam kereta kalau sibuk sangat. Nah, kita try sekali pegang astagfirullah daripada sini Kampung Baru betul-betul sampai dekat Gombak cukup 300. Nah, bukan sorry, Batu Cave. Sini ke Batu Cave dalam lipuan 5 kilo. Betul tak? Habis. 300. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bing bing bing. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya dah try. Tak ada. Kalau kita sibuk sangat. Ya, kalau dah masa lapang, pagi boleh bangun tidur, lepas mandi, lambat lagi subuh setengah jam lagi, pegang tasbih. InsyaAllah 10 minit siap. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 300 kali sehari. Itu bersih hati. Faham lagi? Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian sertai dengan amal yang baik. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Tak, kelakuan-kelakuan baik, amal-amal baik, dia akan menghilangkan yang tidak baik. Antara yang tidak baik, karat dalam hati. Dengan buat amal, dengan sedekah, dengan tolong orang dan sebagainya, dia membersihkan hati.